Okay, Assalamualaikum guys. Denevin ada keluarkan steering control khas untuk Pro 2. Azia, Ativa dan Alza yang low spec. Jom. Alright, dia macam ni guys. Yang ni untuk audio control lah. Audio control khas untuk Android player. Okay, untuk player yang original, dia tidak boleh control lah. Yang ni, cara pasang dia memang sangat mudah lah. Plug and play sahaja. Dia jenis wireless, bukan juga wireless lah. Dia sebenarnya ada satu dia punya receiver. Okay, ini receiver dia guys. Receiver dia ada chop Denevin juga. Receiver ni korang kena pasang dekat kabel Android player. Okay, kabel ni dia sudah sediakan. Plug and play juga. Kamu tengok kabel soket ni memang plug and play ke Android player. Dia punya belakang tu. Okay, connect saja macam ni. So yang ni dia punya receiver, yang ni dia punya controller. Semua orang boleh buat. Yang ni plug and play. So tiada cutting wire. Dan yang ni jangan silap Yang ni bukan yang seperti original lah, original punya. Yang tu dia ada wire. Yang ni tidak boleh combine dengan clock spring tu. Sebab yang ni dia ada bateri guys. Okay. Dalam ni ada bateri. Cabut je plastik ni, dia boleh hidup. So kalau dia habis bateri, boleh tukar bateri size yang macam duit shilling tu. Dia punya button ni di sini yang basic lah, basic untuk Android player. Antaranya volume up and down, okay. Yang ni menu dia next, forward dan backward, mode, boleh juga angkat call. Okay, yang ni back, yang ni end call. Tapi bila kita sudah pasang nanti, kita kena buat calibration pada Android player tu lah. Okay, yang tu nanti saya akan tunjuk. So, apa kelebihan steering button ni guys? Korang tak perlu lagi buat wiring panjang-panjang. Tak perlu lagi connect pasang clock spring. Tidak perlu buka steering banyak-banyak. Okay, hanya buka modul airbag tu saja. Okay, cover airbag tu dan pasang yang ni. Okay, tunggu next video saya guys.